makanan sehari-hari. Payah pada Indomie. Dan kalian yang sabi-sabi bang juga jalan mata belum pun tu. Aku mak ngani sang trip di nampak. Ani ro ni kelong utang lunas. Iban. Kenapa ni? Zat, belum juga Cicik. Belum boleh rampok. Ke? Dah. Coknya ile. Zar, apakah kamu melamun malam ni? Kamu nak cik hai. Nak tengok ni. Cewek yang bunuh sepuk yang dah tolong ya. Nah, apakah? Bukan meninggal. Hero ni. Lu lama habis lu buka apa? Aku fikir kamu meninggal. Cukup berat mameh cik ke? Kaya tu cinta. Sepuh anak tu mah. Anak Bu Erna cik. Anak Bu Erna yang orang dah adik. Demai ke galak ke ceweknya? Oh mai cik. Teruk sikit. Tapi sang. Demai cewek yang kibang kat kondisi ni. Putra yang rampok benar. Nyai rampok cik kan. Cuma macam peliju kan cik. Tapi je rampok. Kena bengut rampoknya. Bik ke Zat? Ku tetap roh ke? Ada moh. Ku tak hek ku ayo. Jadi ku awal ju. Ikah sang baru mau ceweknya antar. Mau kaji kat melamun malam ni. Kau ni je mu. Punya benda. Ya. Aja kena. Puna je mu. Betul lah. Puna. Nak kala? Nah. Ku je pakai. Nah. Dan nak kala? Ku silap pakai. Mana orang kerja kantor lagi? Alah, minta mayang pian jile je mu kan. Dah ni je. Macam mana oh? Siap awak. Alah, minta Sekejap, ada mayang you. pian jile ti. Banyak tamu ni apa? Ya cik. Baik ni berumur nak datang mana. Oh, jauh. Cik dia udah nak nyanyi cik boleh sabar cik hai. Nah kali antar. Urang angkat remeh cik. Pilih curiga apa kan? Pu malaikat. Salah dalam jalan ini Allah. Astaghfirullah cik. Ni mucap cik. Nah tadi Zar, jangan kang kaya. Mesti sana ada anda. Pu malaikat Mikail. Hanak betul rezeki gelo. Ada rezeki lu dukang rulai. Alah, cik muhnyan. Minta mayang pian jile. Emang betul lagi orang pegah. Hanya mayang emang ngurung gatin. Bacut-bacut bengeh le. Bacut-bacut tinggi le. Kantor raya hom pi. Alah, wow. Hai cik. Malaikat hendak pernah salah mak menjalankan tugas perintah Allah cik. Katip dodon Zar. Cik demari. Oh mira langkih hana Zar. Hiro ni jino puna paket lah debu. Hai alhamdulillah nak tapu pi. Yang kenyan rezeki yang tak Allah beri ke orang cik hai. Oh, nyosi ni. Emang hana salah nak kemun sarjana aja ulah. Bu kali cik. Udah ada berkabar nak solusi. Bu kali sudah. Belum. Tangkan ron berapa? Nyoglang berapa? Engkol dah le. Oh ya, dua aku. Ona canggih engkol. Alah. Ona ikut kop naik dah. Engkol juga. Ni budek boleh cik hai. Oh nyo. Oh, hek dah ikut lah dia onda.
Boleh dah. Mogok lagi. Banget, becak nggak lewat. Mana ya? Bukan, Dek. Nggak nih Pak, tiba-tiba motornya mogok. Mungkin minyaknya habis. Kira-kira bengkel dekat nggak Pak dari sini? Oh, jauh deh bengkel. Jauh ya Pak, yang gimana ya? Udah telat kerja. Boleh Bapak lihat? Boleh Pak, silakan Pak. Tegak. Boleh. Jangan kok tegak itu. Ya. Apa salah dia? Kira-kira apa ya Pak yang mogok? Tahu nih. Bapak saya lihat dulu. Oh, ini oli dah kering. Oh iya Pak. Udah Jadi kering gimana? nih oli. Jadi gimana Busi Pak? udah kering nih. Ini harus segera dibawa ke bengkel, Dik. Ya. Loh, ini Cikmu bukan yang narik becak itu? Iya. Pas yang, kali. yang tinggal sebelah lorong itu. Oh, berarti deketan dong kita ya. Iyalah. Pas kali nih Cik. Tolong Ya. dong antarin Nika ke kantor, soalnya udah telat banget. Oh, boleh. Boleh nggak? Tenang. Ada anak kemunci ini. Zat. Loh, Cik. Sandro. Emangnya boleh? Iyalah, boleh. Iya bang. Tunggu ya. Iya. Kok bisa kering kayak oli dana tuh. Nyamban dada jino. Oli dua kan dia. Cik, aku dek kau cik. Engkau lah, nyawa dah janji. Ada pegah pada gua kahnya hendak janji. Ya, udah kau. Alah, gas. Cik, titip ya. Okey, gas. Lanjut. Ini kantornya bang. Oh, ni orang tu dia. Iya bang. Ini bang duitnya bang. Ada apa ya? Gak apa-apa bang, ambil aja. Hitung-hitung gua isinya. Apa kena ojek dia, hai? Ya udah deh. Makasih ya bang, udah ngerepotin. Good. Oh ya bang, saya Ika. Lu kan aku muncikmu, Faizar. Makasih ya bang. Oh ya adik, Honda adik kan? Baca mu motor yang urus. Iya bang. Abang beli lem. Dah, ya? Iya bang, hati-hati ya bang. Bu Erna, laga tat laga calon mak tuan du muranyo. Alhamdulillah. Maksud tujuan kata ajak kena. Maksud dan tujuan lu jak kena hana lain. Masalah si Mirna. Punya masalah Smirna kalau lu tanya Mbak Roy puitem puhan. Bah cilu yak tanya ngile. Okey, draw orangnya. Silakan ada yang. Mirna. Ya, Mirna. Yang punya yak Jimmy ni yang mut duri ngendro tu. Iban sayang lu. Ya naga Jangan bandung Mbak Ron Bu Erna. Jut Mbak Ron. Mio hanjing Mbak ni utang dong ni baju. Kirim sarung dong ke Mirna.
Semasa almarhum ayah ke hutang, mak tanya lagi nyurupang. Mak han sanggup nak bayar. Yang kekah yang dapat menyelesaikan segala masalah hutang piutang ayah semasa almarhum. Kata bajunya membangkit minyak. Mak, lu nak galak lah pokoknya. Apa-apa yang terjadi lu halang tem pokoknya, Mak. Mirna! Zar. Hai cik. Oh, Lu kujak kena ulus semua aku nak ke kota. Pakai nak pek lu ada bukit cik. pek salah aku Zar. Ya tu bukitnya ke. Duh kota lu semua Zar. Indah lagi Nazar. Ya, ya. Pakai nampum Zar. Tapi lega sih kota lu semua cik. Iyalah Zar. Looks mau Zar. Ya, betul sih cik kan. Cik, jangan cewek yang ada tolong Barosa ya. Pat, Nampak si Royan. kepala. Tak nak bunuh diri ya. Ya Allah. Aku maaf lu, Ya Allah. Terpaksa lucuk jalannya, Ya Allah. Pegang dek. Dek, ha? Han agak yang dah bunuh diri dek. Mengucap dek, mengucap. Lanjut lagi ya. Duduk no dek. Aduh. Apakah dek dan cara nak bunuh diri? Kan menan, bang. Long nak berjodoh bang orang hana long galak. Gara-gara mak long hak yang bayi hutang. Hai bang long nak masa depan long sip. Bakal mak long hana mengerti, bang. Tapi dek kan lagi macam haji dek. Ini kan jalan yang paling buruk yang Allah laknat dek hai. Tapi mak long hana mau mengerti, bang. Pian long pegang hana gedinga. Ni cik kan. Payah nak tanya, putra masalah dalam keluarga haji. Kok bisa kejadian lagi ya? Harus Zar. Ciknya rumah ibu yang ada. Ya, sikyo. Mak nak urus mah. Acik kamang dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cemu lagi. Ya. Kayak berkunjung mana? Puan ada mari. Hana Werna. Orangnya cemu cuti Werna. Belum langkau dalam. Get. Ya. Apa maksud man cikmu jak kena hantar berken? Lonjak kena Pak Ron Werna. Lonjak menyamai Werna Pak Ron ni. Je. Mana sepertinya Nyo ni kemulung Werna. Si Ezar. tinggal berken. Lu tinggal di sini. Cuma lu jamaen pakcikmu. Ya. Nyo yang tolong si nyak long watem perampok berosanya. Ya, betul. Nyo. lu. Alhamdulillah dah. Terima kasih beraya tak ada mana kata. Halai pujud anu mayan. Enggak, sama-sama Werna. Nyo pi kolam ubet. Nyak Mirna. Wan, mak. Kak boi nyak kena berjamin ada 2 Cik, mak. Bopo repot-repot. Kata Werna. Panen ada pomo ini. Ya, get. Silakan. Get. Mak, lo nak lama dengan kami lagi. Je nyak. Ya, munang Werna. Ya. Baru dalam keadaan si Mirna, dia tu bukit je karai keluar jurang. Pajan. Baru Werna. Lu urusan dah rencana nak bunuh diri. La ilaha illallah na lundu pun. Jadi Werna, pu masalah dalam keluarga ro. Hai masalah na. Masa udah. Ya si Mirna zaman na gemutang bako. Cuman nyok atro tanggo. Sampai ijak ya lakem kawin dengan si Mirna. Cuma Mirna, hai ten. Sakit hati lu. Kiban mau cikmu. Dia mangan so ni mutang ro.
Keluarga si Jimmy. Oh, bang kau kasih Jimmy yang kaya tu banyak? Ya. Jamu cik. Nah, sih betul apa ya? Mana cik? Oh, kamu Berna. Jadi kamu bang, aku masalah ni. Zat. Kamu lagi kayak gini Berna. Wah, baik tadi je ye le. Anak aku Berna. Zat. Kedin Berna. Berna. Ikat tu. Dek mana cik hai maleh tu. Alah, pada dalam. Bang. Makasih bang mo. Je dek. Sama-sama. Seandainya hana ron baru hana long tu kiban ke kejadian. Je, mana masalah? Makasih cik. Jadi, aman tak jangan cik? Oh ya, nama abang Aizar. Mirna bang. Abang Kedin dek bang. Jut bang, hati-hati pak jalan. Ya dek. Berarti Zar, kamu ho mana kita tadi Zar. Ya cik. Nyocik nak planning sabo ke si Jimian. Tajuk pelajaran kerja. Abang planning pu cik. Denang ya, nan didik demikian. Umar pada depan terpai. Pujak duduk. Kiban cik rencana cik? Rencana ni Zar. Dah boleh bungkuk. Dah pasok buat jerit. Nyak ipa jerit Zar. Yakin ni lagi kan? Yakin Zar. Kamu je dapat man. Kau dapatlah Zar. Bujak Zar. Cik. Ragu-ragu kusang. Han aku ragu kan. Didik demikian. Kena kena dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar kayak no. Ya. Nyonya baju ruah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah. Nah, makanan bang. Makanan bu. Bu bang. Lu hana lu pesan makanan. Tapi bang, alamat Dino. Alamat Dino. Eh, jadi Oreo dun puasa. Nyoras kiron. Lupa juh kuron. Dunia coy. Bayang. Kabar. Dan Dino. Jawab lagu ke. Cicip. Muang har de kau. Đẹp luôn á. Lu gặp lagu. Tung kau ro. Karo masjid kro.
Halo, Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Ada apa, Ika? Jadi gini Pak, Ika mau minta izin kalau hari ini nggak bisa masuk kantor. Oh, kenapa? Ika lagi sakit? Enggak Pak, cuman motor Ika aja yang lagi di bengkel. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas pengertiannya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Cik Robo. Cik. Kiban. Alah, kail penuh. Kail tu. Kiban berhasil. Kail tu buka. Untuk buka.